like today is the first day of Raya. It's nearly 11 o'clock and we're still at home because the boys are still getting ready. And yep. Cici Baba, are you okay? Yeah. Hey, don't do that. What must you say? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Syakir dan Fatin. Syakir. Zahir dan Fatin. Hari Raya. If Hari Raya can open or not? Okay. Kongsi. Kongsi padang. Say what? Mama? Hari Raya. You give me? Alah. So sweet. Ayah give me kad raya. Sayang. Mama. Ya. Two zero two six 67. 6-7. Okay dah, jom ambil family photo cepat. So this year we go apa hari raya? We go blue. Today my lashes decided to test me. Kita gonna take the car 1 hour journey back to Jurong, and then we'll continue to vlog again once you're in Jurong. See you. Alright, kita dah sampai rumah mama. Sal. Assalamualaikum. Halo. Selamat berhari raya. Jajah? Tak lama pengajilah anak-anak ni. Lepas tu kan buka lah. Dah ke belum? Hei, jangan gerak lah. Mana? Cuma 6, 7. Apa? Mana ayah tahu dia? Ayah pandai. Dah. What is another ball? Tak makan pun. Dah lah ayah. Boy, Sam. Pakai songkok lu. Kat sini duduk. Guys, so we are going to take our family picture right now, and everyone is getting ready. Ada yang kau tik 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 tik. Wih, dengan ya kepala ni bagi besar. Adik, janganlah pakai macam itu. Tak muat. Mana? Baik kata kau pakai macam ni. Tapi dah setahun kepala kau bagi besar. Kemarin suruh try, tak try. Duduk. Tak boleh lah, tak boleh sit. Tak ada. Langsung kita itu.
smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Funny face. Tukang baju baik-baik this time. Turn up. Tukang baju. Kenapa? And pose. Dah stop. Kami ingin mengucapkan hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa. Si kudut ni. siapa baju coklat macam tak ada isi. Apa ambil daripada? Ambil daripada you. Apa babat I nak ambil? Ambil dari ayah. Tadi. Okay, jom. Kita dah nak keluar. Pergi first house which is? Mak Rosa. Nenek Ros, Kak Syida's house. I saw that. I caught that. Have you seen my shoes? My shoes so pretty, yo. My shoes so pretty. It's from Thomas. And my bag is also from Thomas. Let's go. From Thomas. Today kita nak makan korang. Kita check. Kita pakai baju. Jekol. Jekol. Baru dah turun. Okay, see you later. Huh? Closer like what? Is it also closer than you? It's like Similar to you? yeah. Mira happy. Cakap nice. Saya tak ada sangat. Okay, kita dah sampai first house which is Kak Syida's house. Then all the cousins will be at the first house. Huh? Alhamdulillah. Sihat selalu. Cantik baju. Assalamualaikum. Raya. Selamat Hari Raya. Salam. Assalamualaikum. Yes. Huh? They will come later. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Dulu arwah tu memang. Saya betul lah, orang kalau nyanyuk Nyanyuk belum tahu. Kita ada tak ingat. Kalau boleh jauhkan. Jauhkan lah. Boleh jauhkan. Asyik Jumatnya mesti demam aku. Okey juga. Nyanyi lagi teruk. Nyanyi lebih kurang lah. Sama lah lebih kurang. Nyanyi lagi teruk. Apa beza nyanyi dengan nyanyuk? Nyanyi terus. Dia betul-betul suatu kata lupa ingatan. Dia berak, dia ambil tahi, dia tampar kat dinding. Kak Mia. Masuk dalam beg. Baik. Masuk dalam beg tangan. Jadi kita mak dia. Nyanyi jujur. Tak ramai keluarga. Dia letak dalam beg tangan. Jadi hari tu makan semua. Bila mak contoh ni, bertekak ngantuk. Apa otak Michael Jackson yang bagus. Otak Muhammad Ali bagus. Kalau hari ada di mana lama hari minggu macam 11 aku tahu. Demam dia buat dia. Hari tak kerja kan hari 6 kan. Mesti nak bangun tulis pintu. Hari tu confirm waktu ni nak keluar betul. Dengan songkok dia, dengan tongkat dia. Lagi mana? Biasalah. Aku nak pergi ni. Aku tak ambil duit. Nak ambil duit? Alamak, nak tak nak siap kerja dia.
Kejap pergi mana Pak? Aku nak pergi ni tu. Dah siap tak kombit? Songkok dengan apa? Apa? 7 ni aduh. 7 pagi. Dia pagi. Habis? Hari nak masuk bangun lah kerja dia ni. Dengar lah betul pintu ni mesti untuk ni keluar betul. Dia keluar untuk tak relax aja. Lama masuk bangun lah saya bukan kerja dia lari. Dia tak kuat. Kita memang dia tak kuat. Dia nak angkat kaki satu kali dia angkat kaki kan. Jatuh kesian pula aku tengok. Dia tak kuat. Dia bukan tinggi lah macam ini. Dia tak kuat. Masa gendam tau, masa tengok dia tahu masa gendam belakang dia. Kalau itu dia marah. Mesti kat belakang dia, tapi tak nampak masa gendam. Mana tu dia nak pergi. Jadi nak dia jatuh ke siap pula lari. Minta tolong ya. Ada pula dah melayu jalan kan. Dek tolong dek. Ni dia tolong angkat kan. Hantar dia rumah. Nyandau dia tu. Tak pernah. Dia tak kuat. Tapi dia punya ni. Satu hari tu kan, aku ingat betul kau men. Oh ni, cakap serius ni. Nanti kau panggil Pak Tika, Saleh, kau panggil Kak Ros, kau panggil Comel, nak apalah. Aku nak kasih duit. Di Amerika aku tu ada mahal. Ada mahal kata di Amerika. Aku nak kasih ni. Kau panggil Saleh nanti datang. Kau panggil Ros. Kasih duit Amerika je. Cakap serius tau. Maksudnya tu nak kasih dia. Lepas dia ke Amerika. Ada baby. Mahal kata dia banyak tu. Banyak. Jadi betul lah tu banyak di Amerika. Adalah Kaya rupanya. Tanya apa dia ingat tak tahu lah. Atuknya favorite makan apa? Lontong. Minggu-minggu lontong. Kedai air. Kedai air tu sedap kan. Ada benda lain, lontong tak ada. Lontong dah habis. Lontong kedai air sedap betul. Betul apa? Lontong. Kedai air. Nama tu kedai air. Nama dia Donau. Menu first house. Lepas tu kepala dia kepala. Besar ke cu kat jemputan? Gigi tak ada. Gigi Suria. Mana Sarah? Abali sekeluarga. Kau ke semula sekeluarga. Keluarga lah. Jangan bayarkan. Apa? Kita jemput dekat dia dah bilang parah. And next year kalau apa? Kita kan? Kita nak pink. Okey, kalau tadi nak tanya ayah, kita apa? Baju yang ada tu kita pakai balik. Any shade of pink. Kalau kan pakai itu. Angah kahwin pakai nanti. Biasa kalau pink kan. Biasa tahun ini, kali ini hujang kahwin. Angah kahwin, jadi tak payah pakai beli pink. Tak payah beli. Tudung macam sponsor ke tak? Cakap betul. Next year siapa dia pilih kalian? Kita pink dah pilih pink. Any shade. Mak mengubah muka baju. Mengubah muka baju pink. Royal pink. Jam dah songkok. Pelanggan pakai Pink. Kena dengan glitter-glitternya. Mengubah muka baju pink. Tengok pink ada different. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua.
Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah terima puasa kita. Mudah-mudahan raya ini mendekatkan lagi silaturahim keluarga. Selalu saya interview orang tua-tua. Hari ini saya nak interview orang muda pula lah. Saya akan invite saudara Firdaus kita. Dia antara orang yang masuk keluarga kita, kahwin dengan adik saudara saya, ya. So saya nak tanya dia lah macam mana perasaan dia bila sambut raya dengan keluarga kita, insyaAllah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Firdaus. Dah baca interview. Boleh interview kan? Okey. Saya mengucapkan selamat raya untuk semua. Saya berkahwin dengan Ayah tahun 22. Dah masuk 4 tahun tahun ini. Alhamdulillah. Dan selama ni kita bersama dengan family Manap. Saya amat gembira lah. Pasal kita semua keluarga besar kan. Walaupun saya pun ada keluarga besar juga. Dan saya pun dapat rasakan suasana silaturahim semua. Dan walaupun kita tak selalu jumpa, tapi kita dapat rasa vibe tu lah. Raya vibe dengan silaturahimnya vibe tu ada. Dan vibe tu dia punya suasana lah. Dan harap-harap kita punya keluarga ni dapat eratkan lagi. Dan hubungan semua erat pada masa depan juga. Amin. Dah itu je. Orang yang saya ingat dulu, bila kita tengah kenduri kan, tiba-tiba ada orang ketuk luar rumah, nak masuk rumah. Kita kenduri nak pergi umrah. Dia buka pintu, Arhan. Habis dia kata, Farhan masuk balik. Farhan kata, siapa Farhan? Ada orang kat luar nak masuk. Farhan adalah Cik Hamzah lah. Kata Cik Hamzah lah. Oh, saya tahu orang muda. Taklah yang masuk family kita lah. Yang masuk family kita. Saudara lah, anak-anak saudara sebagai Yes tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah, yang mana saya bersama Moni berapa tahun ni? Dulu kaki kepit tu. Berapa tahun ni? Berapa tahun? Dan 10 tahun ni. Agak lebih kurang 9-10 tahun. Alhamdulillah saya tengok family kita ni, family Manap. Saya rasa orang semua baik-baik. Dan banyak bekerjasama. Sekiranya ada apa-apa, tak kira lah ada majlis ke apa, semua gotong royong. Saya suka, dan dengan tak secara langsung itu mendekatkan kita punya silaturahim. Tak ada apa lagi saya nak cakap, itu sajalah. Terima kasih. Tadi Cik Comel ada ceritakan pasal Atuk Manap lah. Mungkin ada menantu yang tak ada jumpa Atuk Manap kan. Mungkin Cik Comel boleh cerita sikit lah siapa Atuk Manap, kenangan dengan tahu tak? Kenangan dengan arwah Atuk lah, arwah Atuk. Ya Allah. Okey. Kenangan yang tak dapat dilupakan. Okey, assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Cik Mei ucapkan. Alhamdulillah sekali lagi kita berkumpul pada tahun ni. Tahun ini Pada tahun ni lah. Ya Allah, tak tahu nak cakap apa. Okey, Cik Mei nak cerita kenangan bersama dengan arwah Tok Manaf. Jadi pada sudah Firdaus, Hamzah, sekarang arwah masih ada. Mereka semua belum berjumpa. Kenangan dengan arwah Tok ni banyak cobaannya, banyak cabarannya. Satunya daripadanya, setiap hari kalau hari Cik Mei pergi sana, mesti Cik Mei demam. Kenapa demam? Dia kalau kita datang, dia nak bawa beg dia, nak pergi ambil duit ke Amerika. Ada ke duit sebanyak itu nak ambil Amerika? Arwah Tok nak ambil duit ke Amerika. Itulah kenangan yang tak akan Cik Mei lupakan. Walaupun macam mana pun, betul. Arwah Tok dulu. Setiap hari
Kalau pada hari Senin, hari Jumaat, Cok Meh jaga. Nanti petang Cok Meh balik, Mak Cu jaga. Macam mana Cok Meh rasa kalau tiap hari Jumaat tu Cok Meh demam, hari 6 pun Mak Cu pun akan menghadapi yang sama juga. Hari-hari dia turun, bawa beg. Asal dia kita tengok dia bangun pagi, beg dah ke tepi. Aku nak pergi ni, nak pergi Amerika, nak ambil duit ni. Pergi telefon adik, kakak kau, datang sini kata dia. Aku nak kasih duit. Itulah kenangan yang tak dapat dilupakan. So betul Datuk ada duit Amerika banyak. Tak tahulah, Allah wa'alam lah. Tapi bagi anak-anak semua, Cok Meh beri ingatan. Jagalah orang tua masih ada. Itu kenangan tak dapat kita lupa sampai bila-bila. Itu saja. Betul. Ada soalan betul. Dulu kita kecil-kecil pergi rumah nenek dekat blok 139. Kita lagi Rumah Pak Tingkat. Asal dia tak lupa kan. Dulu kalau kita pergi rumah nenek 3 bilik rumah lama kecil. Kat mana? Blok 5 tingkat 139 dekat Taman Surau. Orang tak ada. Belum jadi. Rumah tingkat 3. Hamzah pun belum tak jadi. ada lift. So ada lift kena naik tangga. So dulu Pok Teh before dia beli rumah dekat Jurong East. Point ni. Pok Teh tinggal sana, Alung tinggal sana, Anga tinggal sana, Semua. tidur dekat hall, Mak Cu, Tok Long buta tak nampak, Noyang, nenek kaki tak ada. Bukan senang kan menantu nak tinggal rumah mertua dengan yang syarat dengan orang waktu tu lah. Mungkin boleh pesan lah dengan anak-anak muda sekarang yang lebih luxury dan senang. Kehidupan susah, macam mana pesan untuk orang muda yang senang sekarang ni? Because it's not easy to hidup zaman tu. Aku pesan-pesan pada anak muda, anak-anak saudara sekarang yang sekarang rasanya nampak senang lah, dah ada rumah dan sebagainya. Apalah bang. Biarlah kenangan tu Pok Teh yang simpan. Dan Pok Teh dia sebagai driver family dulu. Sekarang kita keluar ada banyak kereta. Dulu dia lah seorang driver kita. Betul. Driver bawa lori, bawa van kan. Lepas tu nanti pakcik akan jaga pintu. Itu bukan sikit kan. Betul. Kenangan yang tak dapatkan lupa. Pakcik kan ikut semua pengsan. Kita lah Mak Cu lah, Mak Cu. Mama tak pegang tu. Marah dah. Ini memang mama. Total sebenarnya ada banyak adik-beradik. Nah, Kak Ros pegang. Depan nombor 1. List down. Korang tak tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua anak-anak, adik-adik, adik ipar semua. Kita adik-beradik ramai 10 orang. List nombor 1. Nombor 1 Muhammad. Dia meninggal waktu kecil juga, umur 3 tahun. Nombor 2 Sapiah, perempuan. Nombor 3 lelaki, tu mama tak ingat lah. Lepas tu baru Musa. Dan Musa arwah Adam lah. Nombor 4 lah. Nombor 4. So for your info, arwah Adam tu ada satu lagi, kita ada satu lagi sepupu. So di atas aku. So I'm not the first one lah. Kak Nini. Semua tak dapat tengok Aisyah kan. macam muka Kak Nini sama. Lebih kurang. Lebih kurang. Betul, sama. Feature dia sama. Sama. So kita cuma kita tak ingat lah, kita pernah jumpa tapi tak ingat lah. So arwah kita panggil arwah Adam tu dia nombor 4. Cuma dia je yang ada dalam gambar kita lah. So the first 3 tak ada. Lepas tu Lepas tu Mama Rosa. nombor 5, 6 Abang Cik, Pak Cik. Pak Saleh, 6. Cik Jomel. Mak Busu. Pak Anjang. Pak Anjang. Paknya nombor 8. Nombor 8. Nombor 9 Mak Cu. Rohani. Anjang. Rohana? Ruana yang kecil sekali. Bawa Mak Cu. Bawa Mak Cu. 10. Kita zaman dulu masa arwah mak melahirkan kita 10, normal semua berlahir. Tapi sekarang, zaman sekarang jauh beza, sikit-sikit operation. Sikit-sikit operation. Tengok. Betul. Dulu 10 ke 13 normal je dilahirkan anak-anak dulu. Kita kecil semua tengok mak kita lahirkan anak semua, kita nampak, kita dengar itu. Tapi orang sekarang tengok makin canggih belah, makin canggih potong. Tengok. Itu perbezaan dulu dengan sekarang. Orang dulu lebih canggih daripada orang sekarang tau.
itulah, itu kenangan-kenangan dululah. Ya, Jauh, Macu. jauh perbezaan dia. Macu. So dulu bila arwah tu meninggal, orang yang jaga atuk yang meninggal kan Macu lah. So pesan kepada kita orang muda ni, tips untuk jaga orang tua. Jaga orang tua ni dia jalan paling dekat surga jaga orang tua. Tapi jalan senang paling besar juga kalau dikuruskan nanti orang tua kan. Betul. So Macu pesan sikit lah, pesan untuk orang muda ni yang akan jaga orang tua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebenarnya okey. Assalamualaikum semua. Okey. Musuh nak cakap alhamdulillah. Mungkin Soalan ni tak boleh jawab atau tak boleh cerita. Kalau sedih lah. Cuma pesan untuk anak-anak. jaga arwah tok, arwah nenek. Pote dulu. Betul. Pote ni sebagai pemandu peribadi. Itu musuh cakap. Pote ada rumah dulu kat Jurong East. Pote ada rumah. Tapi rumah Pote itu cuma rumah hujung minggu. Senin sampai Jumaat Pote akan tidur rumah nenek. Kerana Cik Comel jaga arwah Noyang, arwah nenek, arwah tok sama Pak Long. Jadi kita over weekend baru kita dapat tidur rumah kita. Jadi Pote tak ada kebebasan dan Pote tak pernah mengeluh. Tapi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, itu kita ambil iktibar yang mana daripada rumah sebelum Pote bernikah dengan Cik Comel, urusan rumah tangga, waktu arwah nenek Teban, Pote yang uruskan. Bila Pote jadi dengan Cik Comel, urusan tu Pote ingat tak habis. Dengan arwah Noyang, arwah Tok Long, arwah Nek Mon dengan arwah Tok Manap. Bersambung tanggungjawab Pote. Rumah Tok Manap semua urusan Pote, apa semua urusan Pote. Walaupun Pote sini ada rumah kat Jurong East. So our life is over the weekend aja. Saturday Sunday baru Pote balik rumah Jurong East tu. Dan Sunday night kita balik semua Jurong dekat dekat Taman Jurong. So Monday Friday Pote macam abang kau cakap, Pote kita tidur dekat hall tu, di living room. Dan dengan kuasa izin Allah pula lagi bertambah lagi, Nek Ngah pula masuk kat rumah tu. Tidur dengan dia Ramai tu. terlalu ramai lah kalau cakap rumah tu kalau bahasa kasar dia rumah orang tua. Dengan Nek Ngah lagi masuk. Jadi Pote punya life memang tak habis. Sampai dengan sedikit sampailah kita dapat rumah Jurong Point tu, barulah ada upgrading sikit. Barulah bukan Pote minta mendoakan meninggal, tidak. Sebelum tu memang kalau Pote macam cerita macam Mak Cu nak cerita, kita tak boleh cerita. Terlalu banyak kenangan yang pahit, yang manis, semua banyak lah. Tapi bila dengan rasa bangganya pula, lillahi ta'ala, bila abang cakap Pote sebagai pemandu peribadi, subhanallah, abang kau boleh ingat zaman itu. Pasal Pote cakap bila abang kau ingat cerita zaman itu, memang Pote tak boleh cerita lagi dah. Sebab dia masih menghargai apa yang Pote lakukan sebelumnya. Terima kasih bang. Terima kasih kerana menyimpankan kembali kenangan tu, walaupun satu kenangan yang pahit. Terima kasih banyak-banyak. Sesungguhnya kepahitan mengajar apa itu kasih sayang. Kepahitan itu mengajar apa itu kehidupan. Terima kasih menyadarkan diri ini, bertambah kasih sayang. Terima kasih dalam doa Pote. Semoga kasih kita, sayang kita tidak akan putus. Sesungguhnya yang hanya mampu memisahkan kita hanya cangkul dan tanah menjadi pemisahnya. Dan untuk isteriku, biarlah talak kita bernisan, cangkul jadi pemisahnya, insyaAllah. Terima kasih. Dia bukan makcik je, pakcik masa dia kat sana tak belum kahwin masa tu. Dari 2 bilik je. Tapi orang dulu bagus, kita tapi happy walaupun tidur macam sardin kan, macam syok. Macam best lah, kenangan susah nak dapat balik. Walaupun tak ada bilik, tidur ramai-ramai, itulah kenangan yang susah nak beli. Tak ada harga nak beli. Okeylah. Assalamualaikum semua, sambung balik. Tak ada nak kasih. Tapi ada advertisement. Yalah, untuk sikit aja untuk anak-anak dia semualah Kalau ada mak bapak yang masih hidup, jaga. Sebab kalau mak bapak
dah mati, dah tak ada doa. Kita hilang satu doa mak bapak yang tak ada hijab dia. Cuma pesan mak bapak lagi korang untuk mak bapak masih hidup, masih boleh jaga. Doa mak bapak tu tembus ke langit. Kalau mak bapak tak ada, kita dah hilang satu doa. Kita dah rugi banyak. Okay? Jagalah mak bapak. Kata orang tua ni ibarat Quran, dibuang tak boleh. Dan jagalah mak bapak lagi hidup. Itulah syurga kita. Itulah jaga mak bapak. InsyaAllah berkah. Kan jaga mak bapak kita. Jaga macam mana, apa pun jaga mak bapak. Kerana mereka masih hidup dah tak ada lah. Hilang satu doa mak bapak. Dah tak ada lagi, tak sama dengan orang lain. Itu saja Rasul nak cakap lah. Tak boleh cakap banyak lah, sedih lah. Cuba jagalah baik-baik. Orang nak marah kita, okay, itu semua akan jadi kenangan. Soal dah tadi akan jadi kenangan. Kita akan rindu nanti. Kita akan rindu mak bapak marah kita. Itulah dia kenangan yang tak boleh dibeli. Walaupun dia marah kita, tapi itulah kasih sayang dia sebenarnya. Okeylah, Assalamualaikum. Dah. Syukur waktu dikahwinkan dengan Cik Hamzah. Sebab dulu dia hampir kahwin dengan Sultan Brunei sebenarnya. Majalah-majalah dia. Dia nak kahwin dengan Sultan Brunei. Saya tanya, Pak Cu ni banyak berangan. Dia akan jawab, berangan free apa? Okeylah, insyaAllah. Baik, terima kasih. Kami dari keluarga besar Manaf ingin mengucapkan Selamat Hari Raya! Alright, kita dah nak on the way pergi rumah yang kedua, which is rumah Nikla dekat Tukuan. Careful. Ayo, today's Raya session. Tak boleh bawa bincang. Dah a few times my lashes drop pasal nangis. Okay, let's go. 7 2 2 2 276. What number? Motor kan ada biru baju orang. Kan? Mana? Kan? Boleh ke park situ? Ha? Boleh park situ lah? Tak, Pak Cu banyak duit. Oh, amin. Dah turun. Tunggu lah depan. Depan lah. Penat nak jalan ni. Like ours eh. Salam dunia. Asal? Kena horn. Mana bos yang on? Gangster juga bos eh. Siapa tu tidur? Cik. Kaya kok ayah kau ni. Eh, Parking ada bahaya. Nah, ayah dah suruh dia pindah ke Gil dah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Nikla. Ini betul. Dia cakap nego main hitam. Nek hitam. Selamat Raya. Selamat. Selamat hari. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Duduk jauh-jauh dari air. Siapa yang dekat dengan air kena ni. Tang 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 tarang tang tarang dang tang tang tarang tang. Depan sikit tak nampak ayah. Yeah. Itulah. Dia panas dari hujan tak? Alright, kita dah dekat rumah yang ke 3. 2 last houses before we part our ways. Scaredy cat. 2 more houses. 2 more houses
And I have to go to work. Serious ah? I'm working today, guys. Logo sendiri kan? Are you crazy? Saya tak. Just kidding. Just now you already sent me the Baba emotion. Azra? Jajan. So like we're going next house. I don't know what's the next house, but like we're going next house. Okay, so like yeah. Okay, bye. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Saya. Selamat Raya Neksa. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Dok. Okay, kita dekat rumah level 3 now. Tadi level 6. Senang je rumah atas bawah macam ni kan? Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk je lah. Masuk je lah. Langgar je. Langgar je. Assalamualaikum. Alright. Hari Raya on my side dah habis. So kita orang on the way to Tampines to go for rayaing on Akil side pula. Alright, see you later. Bye. Alright, kita dah sampai Tampines naik di rumah ibu. Today's theme is actually black and green. I do not have black, so I'm wearing my Bayu Somerset clothes. So my clothes is from Bayu Somerset. Thomas and Thomas. Okay, see you later. Bye. Alright, kita dah sampai Sengkang. Sal. Not your chair. Yeah, this one my chair. Saya macam poket. Kiki, what you think? Kami dari keluarga Syukur Hasan mengucapkan Selamat berpuasa. kan? 3, 2, 1. Ambil air masih siram dia minum. Balik. Dah ke belum? Jangan set up ni benda. Jap. Salam. Kan dia dah nampak. Abadi. Nak buka je itu. Tahu Abadi. Lagi. Abai Mas. No. Tak makan.
Kau belum bayar. Oh. Masih apa lagi? Bil Singtel belum kasih apa. Salam pacar. Salam. Salam sis. We are done with the first house. Tadi lupa nak vlog. So now kita nak pergi 7-Eleven to buy slushy. Bil, okay, Bil. The boys nak slushy. I pun nak, Bil. Let's go. Jom. Hello. Bil, the boys nak slushy. Start. The slushy cup must buy, right? Tak halal. No, this not halal. Halal. Wih, ni kau macam budak madrasah ni. I hate soda. Why? It's not something wrong. Is it wrong to be a budak madrasah? No. Yeah, it's a flavor ice and then they put with 100 plus. So it's flavoured. Hi guys, welcome to our new second house. Yeah. Okay, kita dah sampai the second house dekat Bukit Batu. Balik. I don't stay in Bukit Batu. Like, where is Bukit Batu? Sombong, lupa diri. Jauh, terasa macam tidur dah berjam-jam dalam kereta. Baru tahu. Tapi kita bila tinggal Bukit Batu, dia tak rasa jauh nak pergi mana-mana. Tapi dah dekat East rasa jauh. Sempatkan tidur 2 jam? Rasa lama sih. Macam, ish. Tak tahulah Bukit Batu ni kat mana kan? How long was the journey? How long? Tak tahulah. Kita dah sampai next house, also dekat Jurong area. Yeah. This one all outside, bro. No, still got house. Yeah. Dah jalan dah. Ibu excited semua. Tengok dah meter. Nanti Kiki wait. Kau nak balik? Hari Raya. Adik. Ini apa? Kasih dah. Editing foto on the go. Tak ada pun muka Sabar, baru start. Tag tau. Tag send. Oh, bagus tak? Apa ni? PC magic ah. So got people. Pakai app apa ni? Photoshop Lightroom. Ada ke mana? Macam kenal lah siapa ni? Malah jumpa Mak Yaya. Macam kenal lah. Alah, siapa ni? Siapa ni? Hello. Pak. Maya ya. Jumpa lagi. Ejo. Salam kat luar-luar. Kita jumpa lagi. Salam ni ibu. Okay. Sis dah tak tahu ini rumah yang keberapa. Kita skip a few houses tadi. As in I stopped vlogging for a few houses already. Lagi apa ni? I'm dah. Ni Ani cakap apa tu? Lagi nak stop lagi. Stop apa? Tadi ni juga ni. Oh, dah tak tahu dah rumah keberapa. Dah malas dah nak vlog dah. Ni lepas ni ada lagi satu
Tengok lah kalau nak pergi, dia tak pergi balik je. Kalau nak pergi tak payah lama sini eh. Besok kerja. Kerja lah. Alright, kita dah sampai rumah and I've wiped my makeup off. That's the end of our first and second day Raya vlog. So, goodbye.